wujuhu yawma idzin musfirah, muka pada hari itu berseri-seri, dhahikatun mustabsyirah, tertawa lagi riang ria. Ternyata manusia di hari akhirat nanti akan terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan yang wajahnya berseri-seri, riang ria dan bergembira. Kegembiraan mereka sampai tampak jelas pada wajah mereka, maka mereka itu ialah ahli syurga. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara, dan muka pada hari itu penuh berdebu. Tarhaquha qatarah, yakni diselubungi kehitaman. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang yang kafir, yang derhaka, yang hati mereka tertutup manakala mereka derhaka pada perbuatan mereka. Lihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran mempunyai maksudnya. Mereka itulah orang kafir al-fajarah, yang derhaka. Apa kaitan antara kafir dan derhaka? Kufur itu yakni menafikan kebenaran dalam hati, manakala derhaka itu ialah pada perbuatan. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan mereka yang diberi wajah yang berseri-seri, tertawa lagi riang ria di hari akhirat. Tapi satu perkara tuan-tuan, bila agaknya wajah itu akan bertukar berseri-seri? Jelasnya sesudah mereka menerima kitab suratan. Sedangkan pada awalnya dalam keadaan resah gelisah, dalam keadaan takut cemas, kerana waktu itu tidak ketahuan ke mana destinasi. Tetapi sesudah diberi kitab amal, wa ashabul yamini ma ashabul yamin, dan golongan sebelah tangan kanan, tahukah engkau golongan sebelah tangan kanan? Wa ashabus shimali ma ashabus shimal, dan golongan sebelah tangan kiri, tahukah engkau siapakah golongan sebelah tangan kiri? Jadi sebelah tangan kanan iaitu golongan bakal-bakal penghuni surga. Mereka terima buku amalan mereka dengan tangan kanan. Bagaimana dengan golongan ahli neraka? Ternyata bahawa mereka menerima buku amalan mereka dalam dua bentuk. Satunya dengan tangan kiri, wal'iyazubillah. Satu lagi berpaling, dia terima buku dia min wara'i dhahri, daripada sebelah belakang dia. Jadi itulah keadaan golongan bakal-bakal penghuni neraka, wal'iyazubillah. Justru satu faedah yang boleh kita tekankan di sini, tekankan supaya dalam memberi dan menerima dengan tangan kanan. Bila nak bayar dalam urusan jual beli, dengan tangan kanan. Seperti mana halnya bila berjabat tangan dengan tangan kanan. Tapi subhanallah, orang kafir ni jangan nak kata makan minum dengan tangan kanan kiri semua tunggang langgang. Ada sampai salah pun tangan kiri. Bila agak dia rasa tangan kanan tu jauh, tangan kiri pun boleh. Subhanallah. Inilah golongan yang tak ada pantang larang, tak ada halal haram. Jadi kesudahannya mereka tak peduli tangan mana yang nak digunakan, kanan atau kiri. Maka kemuncaknya apa tuan-tuan? Balasannya mereka menerima kitab suratan amal mereka dengan tangan kiri mereka. Bahkan dengan membelakangkannya kerana rasa amat malu dengan buku amalan yang diterimanya, kerana rasa terlalu kecewa, kerana rasa terlalu menyesal kalau boleh dia tak nak terima buku amalannya itu, kerana tidak ada apa yang membanggakan. Wal'iyadu billah.